Okay, hari ni kita nak buat demo macam mana nak tebuk kepala orang menggunakan drill yang biasa saya pakai dekat dalam operation theatre lah. Dan ni adalah demo tengkorak. Dan tengkorak ni biasa kita gunakan untuk train kita punya surgeon lah. Waktu mula-mula nak belajar nak tebuk kepala, kita boleh pakai model ni sebelum kita gunakan kepala orang yang betul. So kita cari lokasi dia, biasa kita dah tanda lah lokasi mana nak tebuk. Kita guna drill, kita test drill. Drill tu berfungsi. Dan kita akan letak drill tu 90 darjah dekat tengkorak dia. So ikut pada permukaan tengkorak tu. Bila dia berhenti, drill tu akan berhenti automatik sendiri bila kita dah tembus tengkorak itu tu dan kita angkat. Kat sini ada dia punya safety mechanism lah. So macam ni kita dah nampak lah ada satu lubang kat situ, mana kalau kita tengok ke sebelah dalam tembus lah. Okay, tak sambung dua lubang ni, kita kena masukkan ujung masuk kat sini dan kita akan drill tu sambungan. Kita akan buat bentuk D lah, sebesar mungkin lah. Kita cuba. Okay. Okay. So saya ada dua option, sama ada saya sambung terus ataupun saya kena patah balik. So saya rasa kita nak sambung terus. Okay. Nah, tu sekarang kita kena sambung antara dua lubang ni supaya tempurung tu boleh dikeluarkan. So dalam kes yang ni, tempurung ni akan jatuh ke dalam lah sebab tak ada dia punya otaknya. Nah, kalau dalam keadaan normal, real life, tempurung tu akan kekal kat atas tu dan kita akan kopek dia dan keluarkan tengkorak yang terapung ni lah. Okay, so kita akan sambung. Nah, maka habislah satu operasi, permulaan operasi untuk buka tengkorak sakit. Kalau keadaan realnya, kita akan kopek lah dan keluarkan macam ni. Dan kita nampak permukaan selaput otak dulu, baru kita nampak otak.